Sebab tu saya sangat setuju bila PMA umum dibuat tahun 4. Satu benda yang saya tak terfikir sebelum ni, bila dia umum, betul lah banyak sangat kebaikan bila dimulakan awal. Sangat banyak kebaikan dia. Jadi berbalik kepada PMA umum. PMA umum PSR diperkenalkan kepada murid tahun 4. Bagus atau tidak? Saya beritahu tadi bagus. Kenapa tak buat tahun 6? Sebenarnya lagi bagus tahun 4. Ada 2 tahun masa. Dibuat tahun 4, murid ni gagal semua. Guru sekolah menengah ada tanggungjawab itu untuk pulihkan. Selepas exam di tahun 4, guru boleh buat 4 aktiviti. Pengayaan untuk murid-murid yang laju. Pengukuhan untuk kukuhkan balik asas murid-murid. Pemulihan, boleh pulihkan murid yang betul-betul kronik. Tadi saya kata 4 kan, apa benda saya dah lupa apa lagi? Pengayaan, pengukuhan, pemulihan. Dah lah, apa benda lupa dah. Tapi saya rasa 4. Ada masa 2 tahun, bukan setahun tau. Tahun 5 cuba lagi polis-polis, tahun 6 cuba lagi polis-polis, dan diharap bila melangkah ke tingkatan 1, peningkatan drastik lah. Baguslah idea diperkenalkan awal tahun 4, sebab bila dibuat di tahun 6 saja, tak sempat nak repair di sekolah rendah. Nak tak nak terpaksa guru sekolah menengah repair. Nak tak nak terpaksa dah. Jadi kalau buat awal tahun 4, baguslah. Jadi sebab tu saya sangat setuju bila PMA umum dibuat tahun 4. Satu benda yang saya tak terfikir sebelum ni, bila dia umum, betul lah banyak sangat kebaikan bila dimulakan awal. Sangat banyak kebaikan dia. Jadi saya sokong penuh lah.